Ramai yang kecam video aku sebelum ni pasal kedai Aceh tumbuh macam cendawan. Jadi sini aku nak jelaskan. Aku faham sebab mereka bukan datang kosong. Mereka datang dengan sejarah, dengan perjuangan dan dengan semangat berdikari. Aceh ni memang dekat di hati orang Melayu sebab hubungan dia dengan tanah Melayu ni dah lama wujud sejak zaman Kesultanan dulu-dulu lagi. Zaman dulu, sebelum wujudnya Malaysia dan Indonesia, Aceh ni kuasa besar dalam dunia Melayu. Dia berdagang dengan Kedah, Perak, Johor dan banyak kali bantu negeri-negeri Melayu lawan penjajah. Portugis, Belanda, Siam, Aceh tak pernah jadi negeri Malaysia. Cuma dari segi sejarah dan budaya, dia memang sebahagian dari cerita besar alam Melayu. Yang aku maksudkan sebelum ni, isu orang datang secara tak sah yang masuk ikut jalan belakang, tinggal tanpa dokumen dan kadang-kadang buat bisnes tanpa lesen. Isu ni bukan pasal bangsa, tapi pasal undang-undang dan keadilan. Sama juga kalau orang dari mana-mana negara masuk Malaysia secara haram, tetap salah. Tapi aku pun tak boleh salahkan orang kalau salah faham, sebab aku tak jelaskan betul-betul dalam video tu. Yang datang tak sah, isu tu tetap perlu ditegur. Bukan sebab kita benci, tapi sebab kita semua ada undang-undang nak jaga. Peace ya, jangan cepat triggered. Kita borak elok-elok. Komen apa tajuk seterusnya kita masuk.